Ramai fikir capital reduction ni bahaya sebab macam syarikat akan kurangkan nilai saham. Sebenarnya tidak, sebab dalam capital reduction, proses yang diguna adalah untuk padamkan kerugian terkumpul. Hak shareholder langsung tak disentuh. Aset syarikat kekal sama, liability pun tak berubah dan yang paling penting jumlah unit saham setiap shareholder kekal sama. Jadi ownership mereka tak berkurang langsung, tak kena dilution. Yang berubah hanyalah struktur equity dalam penyata kewangan. Saya bagi satu contoh ya. Modal berbayar mungkin turun daripada 50 juta kepada 30 juta. Tetapi kerugian terkumpul 20 juta dapat dipadamkan. Nilai bersih syarikat tetap sama, cuma akaun jadi lebih bersih. Sebab tu shareholder biasanya tak bising. Mereka tak rugi apa-apa. Malah syarikat nampak lebih stabil dan lebih mudah tarik pelabur. Bila mungkin shareholder akan bising? Hanya dalam dua situasi je. Jika berlaku pengurangan bilangan saham seperti share consolidation ataupun capital reduction dijalankan bersama corporate exercise yang lain seperti rights issue ataupun private placement.